أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Jadi pada hari ini, macam mana yang telah saya maklumkan, kita buat ulang kaji untuk mengenal perbezaan di antara lam yang memberi makna suruhan iaitu lam amar dan juga lam yang memberi makna supaya atau sebab. Dipanggil lam kai ataupun lam ta'lil dari segi tulisan dalam Al-Quran lah. Jadi untuk lam yang kita terus masuk lam yang memberi makna perintah tu dalam Al-Quran, untuk kita nampak perbezaan antara lam amar dengan lam kai ataupun lam ta'lil, kita lihat kalau lam amar, lam itu memberi terjemahnya akan memberi makna suruhan. Dan lam itu biasanya dia baris mati. Kalau sebelumnya ada huruf lain, waw ke, fa ke, maka lam tu dia akan baris mati. Okay. Sementara lam memberi makna sebab ataupun terjemahnya supaya, agar, kerana, kan. Lam tu kita nampak lam tu baris bawah. Okey, kita terus. Sementara saya tunjukkan contoh ni, ibu-ibu ayah pun try cari juga ya. Kita tengok dulu dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin. Okey. Ibu-ibu tengok terjemah tau. Kita tengok dalam surah Yasin. Dalam ayat yang ke-6. Kita tengok surah Yasin. Ayat yang ke-6. Kita nampak ada lam baris bawah ni. Lam baris bawah pada litunzira. Okey. Litunzira. Jadi bila nampak lam ni baris bawah, kemudian ini fi'il mudhari' ni. Kita tahu kan fi'il mudhari' mula dengan ta, belakang tak tambah apa-apa. Jadi kalau lam ini lam kai ataupun lam memberi makna sebab ataupun supaya, kita akan lihat. Sebelum tu saya nak confirmkan dengan ibu ayah. Untuk fi'il mudhari' yang mula dengan ta, belakang tak tambah apa-apa, dia ada dua kemungkinan. Sama ada fi'il mudhari' kotak yang keempat, iaitu memberi makna dia seorang perempuan ataupun dia untuk muannas, ataupun ia adalah fi'il mudhari' untuk kotak yang ketujuh, kamu seorang lelaki. Okey. Siapa ibu ayah yang boleh tolong bacakan terjemah ayat 6? Boleh tak seorang? Terus unmute. Okey, Ibu Maimunah. Ibu Maimunah, apa terjemah litunzira? Supaya engkau memberi peringatan. Nampak. Ibu ayah semua nampak ya? Ni lam kai, terjemahnya sama ada supaya, agar, ataupun kerana. Di sini terjemah supaya. Supaya tu makna kai tu. Supaya ataupun agar. Jadi antara pembuktian lam ini adalah lam memberi makna supaya. Kita nampak ni. Belakang ni tak tambah apa-apa. Jadi huruf akhirnya adalah ra. Ra ni akan jadi baris atas. Litunzira. Kalau fi'il amar, dia akan jadi litunzir. Ra tu mati. Kalau lam tu lam amar, ra tu mati. Litunzir. Tapi kalau lam tu lam kai, litunzira. Itu satu nampak contohnya, Masya Allah. Okey. Ada tak sesiapa jumpa contoh lain? Contohnya lam mati ke, lam baris bawah yang lain? Masing-masing tolong cari juga ya, jangan tak cari. Cuba cari juga. Okey. Ada sesiapa nak berikan contoh lain? Saya tunggu.
Okey, sementara ibu ayah cari, kita tengok sekejap ya. Kita tengok muka surat 442. Surah Yasin 442. Kita jumpa lagi contoh lam kai. Lam memberi makna sebab ataupun memberi makna supaya ataupun agar. Okey. Jadi cuba tengok. Liyakulu. Liyakulu. Okey. Nampak mula dengan lam. Dan lam ni baris bawah. Baris bawah. Cuma asalnya di sini asalnya yakuluna. Ibu ayah kalimah yakuluna, seorang dia ke, mereka berdua ke, mereka untuk ramai makan. Seorang ke, dua orang ke ramai. Kalimah yakuluna asalnya. Apa Pak Cik Wahab? Asalnya apa? Yakulu, ramai. Betul. Ramai. Asalnya ibu ayah yakuluna. Ada nun. Tetapi bila masuk lam ni, lam kai, menyebabkan nun itu dibuang. Nun itu dibuang. Asalnya yakuluna ketika rafa'. Bila masuk lam kai, dia akan menyebabkan i'rab pun berubah dari rafa' kepada nasab. Okey, siapa yang faham i'rab boleh faham. Siapa yang tak faham tak apa, dengar je. Jadi lam baris bawah, yakulu, nun itu dibuang, menunjukkan ini adalah lam kai. Kita buktikan melalui terjemahan. Siapa nak tolong baca terjemah ayat 35? Boleh terus unmute. Sementara tu yang lain pun cari juga contoh yang lain ya. Cari kalau ada yang lam mati. Seorang tolong bacakan terjemah. Siapa nak tolong bacakan terjemah ayat 35? Siapa tu? Ibu Kak Siti Nur Azilah, ya. Liyakulu, supaya mereka makan. Nampak tak? Ibu ayah nampak tak? Mesti ada makna supaya. Kerana lam tu lam kai, supaya. Yakulu mesti ada makna mereka kerana asalnya yakuluna. Kotak ketiga fi'il mudhari' untuk mereka. Kenapa nun dibuang? Kerana ada lam kai di depan. Mesti ada supaya, mesti ada mereka dan mesti ada makan kerana yakuluna terjemahnya makan. Itu namanya lam kai, memberi makna supaya. Setakat dua contoh ni, ibu ayah boleh faham tak? Setakat dua contoh ni dulu. Boleh komen, faham ke tidak? Boleh faham ibu ya? Boleh faham. Ini, dia asalnya, lam amar pun, lam tu baris bawah asalnya. Tapi, kalau lam amar tu sebelumnya ada kalimah lain ataupun huruf lain, dia akan jadi lam tu baris mati. Okey, tolong carikan untuk saya contoh lain yang ada lam mati ke ataupun lam baris bawah. Cuba ibu cari, saya dah berikan dua contoh dah. Ada contoh lain? Saya tunggu. Kalau ada terus unmute. Okey, bagus. Siapa? Kak Syarifah. Ayat 70 Ustaz. Surah Yasin. Surah Yasin. Ayat 70 ya. Okay. Ayat 70 surah Yasin. Muka surat 444. Muka surat 444. Okey, di kalimah mana tu Kak? Liyunzira. 70 lah. Bagus. Liyunzira. Ayat 70. Liyunzira. Okey, nak tanya Kak Syarifah. Yunzira, fi'il mudhari' mula dengan ya, belakang tak tambah apa-apa. Kotak berapa ni Kak? Tak ingat lah. Okey, tak apa. Siapa yang ingat? Ya. Mula dengan ya, belakang tak tambah apa-apa. Siapa ingat boleh komen. Okey, kotak pertama. Kotak pertama memberi makna dia. Kotak pertama iaitu ya, rumus dia ya kosong. Bermakna memberi makna dia. Nampak sekarang ni ada lam baris bawah, ini namanya lam kai. Tanda pada lam kai ni, tanda pada fi'il mudhari' selepas dia, kalau fi'il mudhari' belakang tak tambah apa-apa, dia akan jadi baris atas. Nampak tak ra jadi baris atas? Okay, dia mesti ada makna supaya.
dia memberi peringatan. Kerana yunzira maknanya memberi peringatan. Okey. Jadi cuba Kak Siti Nurhalizalah tolong bacakan terjemah dia. Okey, boleh Kak? Ya. Liyunzira supaya dia memberi peringatan. Sama tak? Saya tak tengok terjemah sekarang ni. Saya tak tengok terjemah. Kita tahu melalui kaedah supaya dia memberi peringatan. Okey. Setakat 3 contoh ni makin seronok tak ibu ayah untuk kita faham ni. Kita nak contoh banyak lagi ni. Ni baru 3 contoh lamkai. Apa perasaan sekarang ni? Dah mula rasa apa? Mula rasa makin seronok, betul ibu. Akan mula rasa makin seronok kerana apa? Kerana kadang-kadang kita tak perasan. Kita jumpa lam baris bawah selalu dalam Quran. Jumpa lam mati pun selalu dalam Quran. Tapi rupanya ada perbezaan antara kedua makna. Ada contoh lain? Saya tunggu lagi. Saya nak sampai 10 contoh kalau boleh. Cari sampai dapat. Ni baru 3. Lagi. Cari je. Saya tunggu je. Umi Naimah, Nadra, Ibu Rusilah, Andra cari. Okey, siapa tu? Ibu Sri Jemarah. Masya Allah. Beruntung. Surah Al-Hajj Ustaz, muka surat 336 ayat 34. Liyazkuru. Okey, muka surat 336 336. Sekejap ya. Okey, ayat berapa ibu? Ayat 34. Ayat 34. Okey. Ayat 34. Okay. Ayat 34. Okey. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum. Okey, liyadhkuru ismallahi. Nampak ibu ayah ada lam baris bawah. Okey, lam baris bawah. Yazkuru asalnya yazkuruna. Tetapi asalnya yazkuruna, tetapi kerana lam ni lam kai ataupun lam ta'lil, maka ni sini lam kai lah. Maka nun tu dihazafkan. Liyazkuru. Okey, mesti ada terjemah supaya ataupun agar. Kemudian yazkuru ada memberi makna mereka kerana ini kotak yang ketiga fi'il mudhari'. Yazkuruna asalnya. Kerana ada lam kai, nun itu dihazafkan. Cuba Ibu Siti Jemarah tolong bacakan terjemah liyazkuru tadi supaya mereka kan. Supaya mereka menyebut. Alhamdulillah, betul Ibu. Jadi Ibu ayah semua lam ni lam apa ni nama dia ni? Liyazkuru dengan terjemah supaya. Ni lam apa namanya Ibu ayah? Lam kai. Jadi ternyata lam kai ni sikit ke banyak ke sangat banyak dalam Quran? Lam kai. Sikit ke banyak ke sangat banyak? Sangat-sangat banyak dalam Quran. Sangatlah banyak. Jadi sekarang ni ibu ayah dah jumpa kaedah nak kenal. Jadi lepas ni ibu ayah baca Quran, mesti rasa apa? Ni lam apa ni? Aku rasa lam kai ni. Ibu ayah tengok terjemah, oh betul lah Ustaz lam kai. Umi Naimah nak kongsi Umi Naimah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak komen tak boleh nak komen ni tapi buka suara layar. Okey Ustaz buka muka surat 435. 435. Okey 435. Umi nak komen apa tu? Tak, kalau nak type tu kan nak baca ikut yang kamu buat. Okay. Telefon ni tak boleh. Tak Maaf lah apa. terpaksa senyap tu. Tapi buka muka surat 435. 435 okey. Ayat ke-6. Ayat 6. Okey, bagus Umi. Ayat 6. Akhir sekali tu. Liyakunu. Liyakunu. Okey, bagus. Okey. Cuba Umi boleh terus terjemahkan tak Umi? Apa dia liyakunu terjemahnya? Pertama sekali mesti ada makna supaya. Yakunu. Supaya mereka jadi. Betul. Mereka jadi. Daripada mereka jadi. Penghuni-penghuni yang penghuni neraka. Masya Allah Umi. Neraka. Okey, jadi
Mana Umi tahu ni lam apa ni Umi? Lam kai ke lam amar? Lamkai sebab ada terjemahan supaya dan dihazafkan nun di belakang dia. Alhamdulillah. Umi sebelum ni Umi dah tahu ke ataupun baru tahu ke ulang kaji ni? Ulang kaji daripada ustaz juga. Oh, saya pun tak ingat saya pernah ajar. Okey Umi, alhamdulillah. Umi jalan Umi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Okey. ustaz. Sama-sama Umi, masya-Allah. Mudah jumpa. Lagi ibu yang lagi cari lagi? Cuba cari lagi. Lam amar pun boleh. Kalau lam amar, lam tu macam ni juga tapi lam tu bari mati. Kalau sebelumnya ada kalimah lain ataupun huruf lain. Banyak dalam Quran sebenarnya. Cari. Ini dah berapa contoh dah? Dah 5 contoh dah. Kita cari lagi. Saya tunggu ya. Ada tak? Dia lam amar pun banyak sebenarnya. Tapi tak apa, jumpa apa-apa lam kai ke lam amar kongsikan supaya banyak lagi contoh. Okey, saya dah jumpa dah. Buka muka surat 453 semua. Muka surat 453 saya jumpa lam amar. Okey. Muka surat 453. 453. 453. Sekejap ya. Hilang pula ya. Sorry ya. Ada 453 tadi saya jumpa. Okey, ayat 10. 453 ayat 10. Okey, tengok. Cuba buka ibu ya, 453 ayat 10. Okey. Dah buka dah? Dah buka komen dah? Surat 453 ayat 10. Surah Sad. Dah ya? Okey. Mana contoh dia? Iaitulah pada falyartaqu fil asbab. Nampak? Ni lam ni. Lam ni asalnya bari bawah. Tapi kerana nak dibezakan antara lam kai dengan lam amar, maka kalau sebelum lam amar ada huruf lain, contoh di sini huruf fa, maka kita tak baca faliyartaqu. Walaupun asalnya memang faliyartaqu. Tapi kerana nak bezakan antara lam amar dengan lam kai, maka lam amar dimatikan. Faliyartaqu. Terjemahnya mesti ada makna suruhan. Contohnya ada lah di belakang. Saya tak ada Quran terjemah bersama saya minta salah seorang tolong terjemahkan. Siapa nak tolong terjemahkan ayat 10? Okey, siapa tu? Okey. Hanan, masya-Allah Hanan darjah 6 betul? Ke form 1? Betul. Form 1 ke darjah 6? Darjah 6. Darjah 6. Hanan yang belajar tahfiz tu kan? Hanan boleh faham ke setakat ni? Boleh. Alhamdulillah, terang hati Hanan. Amin. Mudah-mudahan jadi hafiz Quran yang mantap hafazan insya-Allah. Okey Hanan, tolong terjemahkan ayat 10 hujung sekali. Falyartaqu fil asbab. Maksud Maksud dia. atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Nampak? Maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Maksudnya, falyartaqu tu nampak tak? Adalah tu. Biarlah. Maksudnya suruhan. Allah suruh, biarlah. Biarlah mereka naik tangga-tangga ke langit. Kan? Jadi ini Allah pilih mereka ni, bukan Allah suruh naik tangga. Memang tak ada pun tangga ke langit tu. Tapi Allah pilih mereka. Maka biarlah mereka naik. Jadi Ibu Ayah cuba tengok terjemah biarlah itu. Ada tak makna suruhan Ibu Ayah? Ada tak nada dia, nada terjemah suruhan? Ada tak? Ke tak ada nada suruhan kat situ? Ada. Mana tanda pada terjemahan itu yang ada makna suruhan? Mana Ibu Ayah tahu
ada makna suruhan kat situ. Kat mana? Pada lah tu. Terjemahan dia adalah biarlah. Kan? Ahmad, ambillah bola itu. Itu suruhan, ambillah bola itu. Makanlah. Tidurlah. Itu kan lah tu kan suruhan. Jadi mana tahu ada makna suruhan? Kerana lam tu, mana tahu itu lam amar? Kerana kita nampak lam itu bertanda mati. Kerana sebelumnya ada kalimah lain. Ada fa sebelumnya. Kalau tak ada fa, kita baca sama. Liyartaqu. Macam lam kai. Tetapi kalau ada huruf sebelumnya, lam amar itu akan dimatikan. Okey, kita nak lagi contoh-contoh lain. Siapa nak bagi contoh-contoh lain? Ada lagi 10 minit lagi. Kita bagi puas-puas. Nantara pun boleh bagi. Ibu Hilaliah pun ada malam ni, Masya Allah. Kak Aniza. Ibu Rusilah ada. Cepat. Makcik Kurafinah, Ibu Kurafinah pun ada. Alhamdulillah. Saya tunggu. Pak Cik Wahab malam ni, walaupun belajar tapi mungkin Pak Cik Wahab agak sibuk sikit, tak dapat mencari Pak Cik Wahab kat kampung. Yang lain-lain boleh try, insyaAllah. Yang dah bagi tadi pun boleh bagi lagi. Lagi ibu ya, cari lagi. Lam amar baru jumpa satu. Ada tak? Cari je, setiap muka surat cari je. Mana-mana muka surat pun. Okey, siapa tu? Kak Siti Nur Razilah, ya Kak? Ustaz, surah Al-Ahzab, muka surat 424, ayat 50. Ahlalna. Okey. Ayat 5 jaga Ahlalna, kami telah menghalalkan. Tu lam amar ke? Ni ahlalna ke? Dia lam tu mesti di depan kalimah, bukan tengah-tengah kalimah. Ahlalna ni di tengah-tengah. Ini fi'il madhi ni. Ahlalna, kami telah menghalalkan. Okey, betul kan? Kami telah menghalalkan kan? Betul terjemah dia? Betul. Jadi ini bukan lam tu dia mesti di depan kalimah. Sebelumnya ada huruf lain. Sebelumnya ada huruf lam. Lam tu di depan kalimah. Sebelumnya sama ada huruf lain ke tak ada pun, itu tengok pada keadaan lah. Yang penting lam tu di awal kalimah, bukan di awal ayat, di awal kalimah. Di awal kalimah dan bertanda mati. Itu kalau lam amar. Kalau lam amar, kalau sebelum lam amar tu ada kalimah lain, maka lam tu bertanda mati. Okey, faham. Ya? Terima kasih Ustaz. Okay, sama Kak. Ada contoh lain ni buah ya? Okey, silakan cari. Ustaz, kalau pada muka surat 479. Okey, Umi, 479. Ayat berapa Umi? Adakah pada ayat 27 tu, fala nuziqanna tu, ni lam amar ke? Lam kan ke? Ni Ibu Umi ayat 27 Ayat 27. Sekejap saya zoom sekejap. Ayat 27. Okey. Ayat 27 ni Umi, fala nuziqanna. Ini bukan lam amar, bukan lam kai. Kerana kalau lam amar, lam kai, dia lam ni mesti baris bawah. Dan kalau ini amar, sebelumnya ada fa, lam tu kena baris mati. Ni lam namanya lam takkid. Okey, Umi tengok terjemah. Terjemah dia mesti ada pasti ke, sesungguhnya ke, semestinya ke, sememangnya ke, benar-benar ke. Cuba Umi terjemahkan. Tak ada, ni Quran bukan terjemahan. Tak ada. Okey, ini bukan Umi. Ini namanya. Tapi kalau macam tu yang bawah tu laku ya. Liyakuna. Tu mungkin lam kai lah tu. Ayat bawah sekali. Bawah sekali. Betul tak? Betul. Liyakuna betul. Okey, liyakuna. Okey, cantik. Bagus. Okey, bagus Umi. Tengok contoh yang bagus. Pasal ni dia lain sikit.
Cuba ibu tengok ayat ni ya. Wa qala alladhina kafaru rabbana arina allazaini, bukan alladhina. Arina allazaini. Allazaini, dua orang yang. Adalla, nampak ni fi'il madhi, kotak kedua ada alif. Adalla, mereka berdua telah menyesatkan kami. Minal jinni wal ins, daripada golongan jin dan manusia. Naj'alhuma, kami jadikan mereka berdua daripada jin dan manusia, tahta aqdamina, di bawah kaki-kaki kami, liyakuna, supaya mereka berdua menjadi. Ibu ayah, kalau kotak pertama yakunu, kotak pertama. Tapi kalau masuk lam kai, jadi liyakuna. Kotak kedua, ini kotak kedua tau. Asalnya yakunani. Tetapi kerana ada lam kai, nun yang terakhir dibuang. Jadilah liyakuna. Cuba tengok terjemah, mesti ada supaya mereka berdua menjadi. Siapa boleh tolong bacakan terjemah dia di Quran masing-masing? Saya pun tak ada terjemah. Boleh seorang tolong bacakan 29 ayat 29. Mungkin surat 479. Tadi Umi Naimah tadi tak ada terjemahan. Siapa ada terjemahan? Okay, supaya kedua-duanya. Nampak tak? Supaya kedua-duanya. Kenapa kedua-duanya? Kerana ini fi'il mudhari' kotak kedua. Asalnya yakuna ni. Maka dibuang nun kerana ada lam ka itu. Jadilah liyakuna. Itu penting. Lam tu supaya. Kemudian terjemahnya mesti ada terjemah dua. Kedua-duanya. Di sini maksudnya bukan dua orang tapi dua golongan. Jin dan manusia. Cantik dah, Masya Allah. Jadi maknanya dekat sini Ustaz, kita dapat musanna lah kat sini ya, satu contoh betul musanna. Betul musanna, betul. Bilangan dua, musanna, betul. Okay, terima kasih Ustaz penjelasannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama Umi. Okey, siapa lagi nak? Lagi satu contoh, lagi 3 minit tinggal. Okey, siapa tu? Lagi satu je lagi. Setakat ni lam amar saya seorang je bagi contoh. Ibu-ibu yang lain tak jumpa. Ustaz, surah Baqarah ayat muka surat 28. Surat 28. Surat 28. Tu ibu ada sekali kita belajar tu. Nadra? Ya saya tak ada. Saya jarang dengan ibu. Okey, ni dah balik kampus ke? Okey, ayat berapa ni? Bawah sekali, ayat 186. 186. Fayastajibu li wal yu'minu bi. Bagus. Ada nampak sekali Nadrah bagi dua contoh terus. Terus dua contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Biasa kalau imam baca ni boleh menangis. Pasal apa? Sebab wa iza, dan apabila sa'alaka ibadi, hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, mengenai aku, fa inni qarib, jawablah pada hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini hampir dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku menjawab pertanyaan doa orang yang berdoa tak kala dia berdoa. Fal yastajibu, ini contoh lam amar. Apa saya kata tadi? Nampak ni lam ni asalnya liyas, lam beribawa. Tapi kerana didahului oleh kalimah lain di sini, didahului oleh kalimah fa, huruf fa. Maka lam ni asalnya lam amar beribawa. Jadilah lam tu bari mati. Fal yastajibu. Asalnya yastajibuna. Lam amar dengan lam kai, dua-dua akan menyebabkan kalau fi'il mudhari' yang macam ni, mula dengan ya, belakangnya ada tambah waw nun, nun tu dibuang. Cuma yang belajar bahasa Arab tinggi sikit, lam kai menasabkan.
lam amar menjazamkan. Itu siapa tak faham tak apa, abaikan. Yang faham boleh faham. Jadi di sini mesti ada makna amar. Maka hendaklah mereka minta mustajab. Minta doa tu dikabulkan. Okey. Nadrah tolong bacakan terjemah dia. Ayat 186 yang bahagian fal yastajibu. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Dan maksudnya dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Itu maksud dia. Jadi boleh nampak tak? Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Macam itulah. Ada makna suruhan dekat situ. Hendaklah mereka dan hendaklah mereka beriman denganku. Masya Allah, tabarakallah. Okey, itulah dia contoh-contoh ibu ayah beza di antara lam kai dengan lam amar. Jadi setelah kita Umi nama ya Bu Umi. Nak tanya satu. Tadi Ustaz kata beza antara lam kai dengan lam amar tu bila didahului oleh huruf di depan dia mati kan untuk lam amar. Betul. Contoh seperti fal yastajibu tadi. Adakah kalau contohnya lam kai ada tak macam mana nak kata kemungkinan lah ditambah huruf di depan dia sebelum lam kai, ada tak? Ada Umi. Contoh surah sama. Cuba tengok 4 baris dari bawah. Walitukmilu dan walitukabbirullah. Allah tunjukkan contoh. Soalan Umi bagus. Betul. Walitukmilu dan supaya mereka menyempurnakan tempoh. Cuba siapa boleh terjemahkan ayat 185? Contoh yang sangat bagus. Siapa boleh tolong terjemahkan? 185. Pada walitukmilu dan supaya kalian, okey. Siapa tu? Dan supaya kamu sempurnakan. Macam mana Umi? Terjemah dan supaya kamu sempurnakan. Nampak tak ibu ayah? Nampak tak? Dan supaya tukmilu, asalnya tukmiluna fi'il mudhari' kotak 9 untuk kalian semua. Jadi supaya kamu semua menyempurnakan. Dan walitukan biru Umi? Dan supaya kamu besarkan. Okey, mana Umi tahu ini mana ni lam kai? Mana Umi tahu ini lam kai? Pertamanya macam mana nak cakap dia berbaris di bawah, tak mati. Walaupun ada huruf sebelum dia, lam ada huruf sebelum dia. Dia kekal berbaris di bawah. Bagus Umi. Walaupun sebelumnya ada huruf waw tapi lam ni kekal baris bawah. Dia jadi walitukmilu dan supaya kamu semua menyempurnakan. Kalau kita baca wal tukmilu dan hendaklah kamu semua menyempurnakan tempoh. Nampak tak beza ibu ayah? Nampak. Syukran Ustaz. Apa Umi? Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, setakat ini saja. Saya nak tanya lagi sekali. Adakah ibu ayah malam ni tambah kefahaman beza di antara lam kai dengan lam amar? Nampak tak beza dia semua? Nampak ya? Alhamdulillah. Jadi jadikanlah ibu ayah bekalan kerana contohnya sangat-sangat banyak dalam Quran. Ibu ayah akan ingat apa yang kita belajar bila ibu ayah selalu baca Quran dengan terjemah dia sekali. Jangan baca kosong, baca dengan terjemah dia sekali. Jumpa lam kai, jumpa lam amar, tengok terjemah, betul ke ini lam kai? Betul ke ini lam amar? Ni macam Ustaz ajar ni, lam ni baris mati, sebelumnya ada kalimah lain. Kalau tengok terjemahnya ada makna suruhan, itu lam amar. Okey ibu ayah, setakat itu saja. Aqulu qawli hadza, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama semua alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama semua alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.